Allah Ta'ala sendiri waktu Nabi naik ke langit, dia belah buang-buang, dia belah buang hududun nafsi, kerana nafsu. Kerana nafsu ni mana? Malah lah, apa lagi? Malah, puas, cemung, toksik kepala, ni puak-puak kan nafsu berlakon. Allah Ta'ala buang begitu daripada perut Nabi, jahit semula, basuh dengan air zam-zam, bubuh dengan nur hikmat, boleh bawa naik ke langit. Pahlala ni pun kalau kita kalau kita yakin nak Tuhan, nak naik ke langit ke, nak jumpa Tuhan ke, kena buang nafsu ni. Agak ke Jibril buang, dia tak dah. Jibril buang, Nabi Muhammad seorang. Kita kena usaha ni, belah perut kita. Jangan belah dengan pisau. Belah dengan mujahadah, kita panggil jihad, usaha. Aku ni bapa yang malah nak sembahyang, bapa yang malah aku nak pergi mengaji, bapa yang malah nak pergi mengajar. Aku tahu benda ni orang lain tak tahu. Mengajar tajwid ke, mengajar ilmu kesihatan ke, mengajar ilmu apa saja ilmu yang orang tu kalau dia tu guna untuk sampai ke akhirat selamat, kita boleh pahala belaka. Benda ni yang menyebabkan kita tak sedap duduk selagi tidak paksa nafsu kita untuk buat benda-benda baik.